Tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, pemenang anugerah Nobel Prize bagi 2025. Guys, untuk makluman, Anwar Ibrahim sekarang ini tercalon salah seorang yang mana akan dipilih bagi memenangi anugerah Nobel Prize 2025 atas jasa apa? Menghentikan gencatan senjata di antara Thailand dan Kemboja. Sekarang nama Anwar dah tersenarai. Saya yakin dia akan dipilih sebagai pemenang Nobel Prize 2025. Siapa lagi calon yang lain? Donald Trump, Presiden US pun tercalon. Ada 56 orang calon Nobel Prize bagi 2025. Dicadangkan oleh negara mana? Orang dia. Kenapa saya cakap dia akan menang? Nobel Prize ini, bagi orang yang tak tahu, dia akan teruja. Tapi kalau kau faham betul-betul Nobel Prize ini, dia akan bagi kepada puak-puak dia. Dia akan bagi kepada orang-orang dia. Antara pemenang Nobel Prize adalah Salman Rushdie. Siapa Salman Rushdie ni? Salman Rushdie ni orang Islam, tetapi dia ni menghina Islam. Oleh kerana dia ni orang Islam yang menghina Islam, dia diberikan anugerah Nobel Prize. Nobel Prize ini hanya bagi kepada puak dia saja. Jadi Anwar Ibrahim adalah puak dia. Anwar Ibrahim adalah kelompok mereka. Maka saya yakin Anwar Ibrahim akan dipilih sebagai pemenang Nobel Prize 2025. Guys, kalau tak sia-sialah dia dah tunjuk dia ni terpaling menyelamatkan rakyat Malaysia. Sebab dia nak bodohkan korang. Jadi kenalah dunia iktiraf. Macam tempoh hari lah, Anwar pakar ekonomi dunia. Macam dululah 98 pakar keuangan terbaik Asia. Jadi Anwar Ibrahim, saya yakin dia akan dapat anugerah Nobel Prize 2025. Tahniahlah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ambil Anwar semua, ambil. Memang bagi kat kau pun. Kau nak apa, kau ambil lah. Kau nak terpaling apa, semua ambil lah. Jadi kita tahniahkan untuk Anwar Ibrahim awal-awal. Ingat Nobel Prize ini adalah satu pengesahan baruah. Korang boleh pergi tengok anugerah Nobel Prize. Siapa yang dapat, kau tengok orang-orang ni semua.